ni dinamakan sebagai anyaman penan. Dan ini anyaman penan. Jadi kita ubah suai dia, yang ini decoupage, teknik decoupage. Jadi kita nak cantikkan dia kan lah, daripada anyaman kosong kan. Kita tambah teknik decoupage. Jadi tampalan jadi cantik lah. Yang ini decoupage, yang ini biasa sahaja, gamelan biasa. Ini apa, kelarai. Ini nama kelarai. Okey, yang ini anyaman menegak, yang ini anyaman biasa. Anyaman biasa sahaja. Cuma yang ini juga yang kosong. Ada teknik-teknik dia lah, sama je teknik dia, cuma kita kena ukur berapa tapak-tapak dia satu-satu. Yang ni berkecimpung ni lama, tapi yang aktifnya dalam tahun inilah lebih aktif dia. Sebab dah pencen kan, saya duduk di rumah, dia tak ada apa-apa aktiviti luar yang melibatkan kerjaya suami. Sekarang ni lebih pada inilah saya buat di rumah. Anyaman ni sebenarnya dah dididik. Sebenarnya dari kecil lagi, dari mak dah ajar kan, dia kata belajarlah anyaman. Anyaman ni kalau kita belajar, besok kau nak beli, kau tak payah beli dah, kau boleh buat sendiri kan. Tika dia ajar kita anyam tika macam mana kan. Dulu tika penting, tika kat rumah. Mengkuang apa semua, kalau ada orang meninggal, dia tika tu penting. Jadi setiap satu tu, setiap anak tu kena pandai buat, dia kata, tak besar kecil. Dia ada jenis. Satu tu yang satu untuk apa, packaging barang berat kan, macam kargo, dia guna tali tu. Macam yang kita beli barang peti ais kan, dalam kotak dia kan ada tali yang ini kan. Ini satu tali. Tapi yang itu keras, yang ini lembut. Yang ini untuk craft. Boleh gunakan untuk craft. Dia idea dibentuk daripada benda ni sebenarnya kualiti. Kalau macam rotan susah nak dapat. Macam yang sepakai sekarang ni, rotan susah nak dapat, buluh pun susah nak dapat. Proses sekarang orang tak buat, tak ramai yang boleh buat kan. Pandan pun sama. Ada tapi orang tak ramai yang boleh proses, tak ramai yang boleh buat benda tu rumit. Sangat membantu dah bagi saya lah. Macam sambil kita duduk rumah kan, dia dapat membantu kita jualan, dia semua kan orang minat, dapat menghasilkan duit daripada rumah tu. Macam bagi saya, alhamdulillah lah, mudah lah kan. Dengan kemahiran yang kita ada ni, kita boleh duduk di rumah sambil jaga anak, sambil buat benda-benda macam ni. Lepas tu saya ada pembantu, dia yang rajin buat live. Bila dia buat live, dia akan buat beg saya ni kan. Tanda-tanda ni dia yang akan kena pasti harga-harga dia. Jadi kita kita post melalui luar online lah. Berapa lama nak ambil proses nak menghasilkan satu beg? Kalau yang putih saja ni, yang ini tak lama, dalam 2-3 jam. 2-3 jam saya boleh buat. Dari maknanya dalam sehari tu kalau kerajinan tu banyak, alhamdulillah tak ada yang gangguan, saya boleh buat dalam 10. Kalau lengkap tu mungkin 1 hari 2 hari lah. Hari ni yang ni saya pasang kemudian. Saya akan buat badan ni dulu. Ya, sangat-sangat membantu dengan kerjasama daripada anak-anak UPSI, anak-anak yang bantu saya dalam sulam ni. Dia orang bawa tolong saya, insyaAllah. Lepas ni saya harap benda ni boleh maju sikit lah, boleh bawa saya keluar Perak kan. Itu je.